Sini lahirnya sebuah cinta, cinta yang semarakan penyatuan kita semua di sini. Apa nak tahu? Aku jumpa apa? Apa tu? Makanan kau? Kotak, jangan nak suka-suka buka kotak tu. Ali, kamu jumpa mana kotak itu? Tadi aku jumpa kat padang masa rehat tadi. Lepas tu aku ambil lah. Ini kotak harta karun. Mesti ada banyak emas. Wah, kayalah kita nanti. Jom kita buka kotak ni sama-sama. Yo! Sak, aku bilang sampai 3. Kita buka ah. 1, 2, 3. Ah, kotak kosong je. Ada nota lah dalam ni. Siapa nak baca nota ni? Saya mau baca. Dah, jangan duk gaduh. Dalam ni ada 3 nota. Seorang satu boleh baca. Saya baca dulu. Untuk negara yang maju, mulakan dengan jaga kebersihan. Tengok tu. Weh Aswad, kenapa hang buat botol tu? Biarlah. Apalah kau ni? Aduh, Aswad. Baik aku buang botol ni. Macam tu baru bagus. Jaga kebersihan negara kita. Bagi aku pula baca nota yang kedua. Kekuatan Malaysia ada pada perpaduan. Perpaduan. Oh, kamu mahu main bola dengan saya ke? Saya boleh ke sama pasukan dengan kamu? Mestilah boleh. Kita kan anak Malaysia. Malaysia boleh. Macam ni lah baru bagus. Semua kaum boleh main sama-sama. Inilah perpaduan. Nota yang terakhir ni biar saya baca mah. Nak John, silakan. Masa depan negara ada di tangan kamu. Belajar rajin dan berdisiplin. Jalanan yang berduri tetap aku gagahi, biar gunung yang tinggi pastikan ku daki. Detik-detik kenangan segar buat pedoman sepanjang jalan. Wah, bagus betul. Saya janji akan rajin belajar. Saya nak banggakan Malaysia. Cikgu. Tahniah anak-anak, kamu dah jumpa harta karun yang sebenar Malaysia. Apa cikgu? Bukan emas, bukan duit, bukan harta benda. Tapi harta itu ialah kebersihan, perpaduan dan ilmu. Jaga 3 ini, maka kamu dah jaga Malaysia. Faham cikgu. Di sini